أمورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita bertemu untuk kita sama-sama adakan live bulanan kita, halaqah bulanan yang insya-Allah kita berazam untuk meneruskan perkongsian ini agar dapat diadakan setiap bulan, dan kita akan pilih topik-topik ataupun satu tajuk yang sesuai dengan musim ataupun hari-hari yang munasabah. Baik, untuk hari ini, untuk malam ini kita insya-Allah akan berkongsikan tentang bulan Muharram, tentang kelebihannya, rahsianya, sejarahnya, sirahnya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dan kita nak berpandukan dengan hadis dan dengan ayat Al-Quran. Jadi sebelum itu saya nak tuan-puan semua, kita nak membuka tirai live pada malam ini dengan nak melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-9. Daripada surah yang ke-9 ayat yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 12 bulan. Lihat 12 bulan, sama ada kalender Hijri ke, sama ada kalender Masihi ke, sama ada kalender-kalender yang ada di luar sana, kan kita sepakat memang ada 12 bulan. Dan ia memang dah dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa kalender kita Muharram sampai Zulhijjah ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang Allah dah tulis tu dekat dalam kitabnya. Dalam kitabnya iaitu Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah mencipta 12 bulan ini, mengadakan 12 bulan ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mula mencipta langit, mula mencipta matahari, mula mencipta bumi. Maknanya proses kejadian alam ini memang dah Allah tetapkan dia memiliki 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan itu tuan-puan, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukan dia melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan, ada 4 bulan yang istimewa. 4 bulan ni macam mana kita nak tahu apakah 4 bulan tu? Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Sebab itu Quran ini kita kena faham, kena digandingkan juga dengan hadis Nabi SAW. Sebab ada sebahagian ayat Nabi SAW letak komen dia, iaitu letak ta'liq dia, letak huraian dan syarahan dia. Sebab tu Quran dan hadis ini sangat gandingan yang sangat kuat untuk kita faham agama kita. Allah cuma sebut 12 bulan dan ada 4. Allah just sebut angka-angka dia sahaja. Penamaan bulan-bulan yang haram itu kita akan ketahui melalui hadis Nabi SAW. Nabi sebut ada 3 bulan yang berturutan. Salasa mutawaliyat, iaitu bulan apa? Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan yang berturut-turut. Dan ada bulan yang duduk sendirian, iaitu bulan Rajab. Bulan ini dinamakan dengan bulan haram. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Sebab haram itu bermaksud satu penghormatan. Satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dia adalah daripada makna kemuliaan, tashrif. Sebab dalam agama kita ni tuan-puan, ada bentuk penghormatan, kemuliaan yang Allah letak pada waktu, pada masa, pada zaman. Contoh,
ada 12 bulan. Tetapi bukan seluruh bulan itu ada, bukan semua bulan-bulan itu ada kedudukan yang tinggi. Allah pilih sebahagian bulan mengatasi bulan-bulan yang lain. Contoh ada 12 bulan, kan ada 4 bulan ni adalah 4 bulan yang mengatasi daripada bulan-bulan yang lain. Dalam 4 bulan ini ada satu bulan yang lebih tinggi daripada 4 bulan, iaitu bulan Ramadan. Kan maknanya kedudukan bulan dalam agama Islam ni dia ada ranking dia, ada kedudukan dia, ada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Contoh macam kita sebut juga waktu malam dengan waktu siang, mana lagi mulia? 1/3 malam dengan waktu awal malam, mana lebih memiliki kelebihan? 1/3 di penghujung malam itu lebih memiliki kelebihan, kemuliaan. Dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang waktu tu. Waktu subuh di keheningan fajar, subuh dengan waktu senja, mana lebih baik? Mana lebih mulia? Mana lebih agung? Kita akan temukan waktu subuh itu lebih mulia sebab ada panduan daripada Nabi SAW. Dan begitu jugalah kita boleh gandingkan waktu-waktu yang lain. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kemuliaan ni pada certain waktu. Itu yang pertama. Ada kemuliaan juga Allah Subhanahu Wa Taala letak dia pada tempat. Maknanya kita ada bumi ni, bukan setiap inci bumi ni ada kemuliaan yang sama. Contoh, peta bumi ni ada 2 tempat yang dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala letak paling tinggi. 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. 3 tempat ni tempat yang paling suci. Bahkan Nabi SAW sebut kalau orang beribadah di dalamnya ada kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi tak sama kalau kita ibadah di rumah kita, tidak sama kalau kita ibadah di masjid, di surau, di musalla, di tempat kita berada dengan tempat yang dinamakan sebagai Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Begitu juga kalau kita buat dosa di dalamnya. Berbeza dosa kalau kita buat di rumah dengan dosa kita buat di masjid secara umum. Apatah lagi kalau kita buat dosa di dalam Masjidil Haram ataupun 3 tempat tadi. Sebab dia ada kemuliaan yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan. Itu yang kedua, tuan-puan. Yang ketiga, ada juga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kemuliaan ini, penghormatan ini, kedudukan yang tinggi ini pada individu-individu tertentu. Kita ada bilion umat manusia. Kita ada trilion sejarah peradaban manusia daripada zaman Nabi Adam sehingga ke hari ini. Berapa jumlah dia? Tetapi dalam jumlah yang sangat ramai itu ada certain manusia yang Allah angkat kedudukan dia. Daripada kalangan para rasul, daripada kalangan para nabi, daripada kalangan para awliya, orang-orang soleh, orang-orang yang syahid, anak-anak yatim, para ulama kita, para imam kita. Mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kebanyakan manusia yang lain. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala design kita punya agama ni, dia ada kelebihan yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dan kita nak sebut pada malam ini adalah satu kelebihan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan khusus di dalam bulan Muharram. Sebab kalau kita nak cerita detail tentang kemuliaan yang lain tu, itu memerlukan satu daurah yang sangat panjang, satu kesempatan yang kita tidak akan dapat secara singkat seperti ini. Jadi kita nak sebut tentang bulan Muharram, tentang definisi bulan Muharram tu. Muharram ini didatang daripada perkataan harrama. Harrama ni maksudnya yang diharamkan, yang dimuliakan, yang dihormati. Maknanya apa? Diharamkan padanya peperangan, pergaduhan. Diharamkan padanya pertumpahan darah. Hatta zaman jahiliyah dulu pun kan tidak akan ada orang-orang Arab berperang dengan mana-mana kabilah lain. Sebab bulan ni seolah-olah bulan gencatan senjata. Tidak ada orang yang boleh melancarkan serangan. Tidak ada orang boleh menzahirkan perseteruan ataupun permusuhan kepada mana-mana orang. Bulan ini kita letak senjata kita, kita ada waktu-waktu bertenang. Itu bulan Muharram. Bukan ketika Islam datang je. Bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul,
budaya ataupun culture tidak berperang dalam bulan Muharram ini telah dijalankan oleh orang jahiliyah dahulu, dan agama kita datang meneruskan kemuliaan dan penghormatan di dalam bulan Muharram ini. Itu kita nak bagi tahu tentang bulan Muharram yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tetapi kita tidak adalah peperangan. Kita pun tak pernah pegang pistol, tak pernah pegang pedang, tak pernah pegang parang, mungkinlah time korban ataupun time nak siang ikan kan. Tapi kita tak pernah peperangan. So seolah-olah kita kata Muharram ni tak relate lah dengan kita kan. Sebab ustaz kata tak berperang. Kita memang tak pernah berperang pun. Tapi kita nak bagi tahu peperangan itu tetap ada. Tetap wujud. Cuma dengan cara yang berbeza. Orang Arab dahulu, zaman Nabi dahulu, mereka berperang dengan mengangkat senjata. Kita hari ini berperang dengan apa? Kita berperang dengan diri kita sendiri. Mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs. Iaitu bulan Muharram ini kita kena menang. Peperangan internal war dalam diri kita ini, dalam bulan Muharram kita mesti memenangi daripada siri peperangan yang panjang dalam diri kita tu. Bulan Muharram adalah bulan kemenangan. Maknanya tidak ada peperangan yang lebih besar dalam hati kita, dalam jiwa kita, lebih besar daripada mengalahkan nafsu dan syahwat. Kita ada peperangan kita sendiri dan kita pun tahu macam mana keadaan kita, kedudukan kita. Kita pun kenal diri kita, apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi, apa yang kita bergelut dengannya, apa yang kita disibukkan. Maka bulan Muharram ini seolah-olah ajar kepada kita tentang hormat waktu. Tentang kita tidak mahu mencari musuh, kita dah mula mahir dalam seni menghadapi konfrontasi mana-mana orang, kejian orang, makian orang, kritikan orang, permusuhan orang. Kita dah berjaya untuk meredakan keadaan tu. Sebab apa? Kita belajar daripada bulan Muharram, bulan ini tidak ada mana-mana kezaliman akan berlaku. Sebab ini antara perintah Allah. Allah kata, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram ini. Jangan kamu menganiayai bulan-bulan Muharram ini dengan melakukan kezaliman ke atas diri kamu. Sebab apa? Sebab kita ni adalah orang yang paling banyak zalimi diri kita. Sebelum kita kata kita menzalimi orang, sebelum kita kata kita buat jahat dekat orang, kita sebenarnya telah buat jahat dekat diri kita ni jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih besar lagi. Betul tak? Betul. Kita tak sayang diri kita. Kita seolah-olah benci diri kita. Bayangkan agama kita datang menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan, menawarkan keselamatan, menawarkan kejayaan-kejayaan dan kebahagiaan yang abadi. Kita biarkan lidah kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita bercakap dan membuat hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Seolah-olah kita mencampakkan diri kita sendiri di dalam kebinasaan tu. Ini yang kita kata, ini kebinasaan yang kita sendiri jemput. Sebab tu dalam Muharram ni Allah kata, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kamu zalimi diri kamu. Kamu dah zalimi lama dah. Bulan Muharram ni kita kena belajar untuk memperlahankan. Kita mungkin tak boleh menghentikan secara drastik. Tapi kita kena perlahankan. Perlahan-lahan. Sebab dia proses kan. Dia proses. Jadi bulan Muharram ni memang waktu yang sangat tepat. Waktu yang sangat sesuai untuk kita mulakan permulaan ke arah kebaikan. Sebab itu kita selalu sinonim bulan Muharram ini dengan apa? Dengan hijrah. Kan? Bulan Muharram adalah hijrah. Sedangkan kalau kita lihat dalam surah Nabi, bulan Muharram bukan bulan Nabi hijrah. Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Kan? Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Tapi bila kita sebut Muharram, kita nampak hijrah tu. Sebab hijrah tu bukan tentang hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah semata-mata. Dia lebih besar dan lebih luas daripada makna hijrah tu. Sebab kalau kita lihat bulan lepas bulan apa? Bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulan apa? Bulan melakukan haji.
Betul tak? Bulan penyucian jiwa. Bulan kita diampuni dosa dengan kita berpuasa di hari Arafah. Bulan yang di mana kita boleh menjadi seolah-olah kain putih yang bersih. Dan bulan Muharram datang setelah itu untuk apa? Untuk kita memulakan setelah suci, apa yang kita nak isi dalam bekas tu. Bulan Zulhijjah telah kita sental, basuh, cuci, dah putih dah ni. Dah putih dah bersih, dah suci dah. Jadi bulan Muharram tu tinggal kita nak isi apa pengisian di dalam tu. Untuk kita memulakan pengisian tu. So, sangat sinonim dan sangat sesuai bulan Muharram ini adalah tentang permulaan segala-galanya. Biasa kita dengar Al-Bidayah, permulaan hari, waktu pagi, itu adalah waktu yang sangat crucial. Waktu yang sangat penting. Dia adalah permulaan kepada segala-galanya. Hari kita tu, kita ada 24 jam. Kan? Indikator kejayaan pada satu hari 24 jam tu dilihat pada permulaan hari. Pagi-pagi kamu buat apa? Pagi-pagi tu barakah Allah tumpahkan sebanyak-banyaknya. Kejayaan hari itu dilihat pada waktu pagi. Kalau kita berjaya menjadi orang yang menawan waktu pagi, kita dah menawan seluruh hari sebenarnya. Ini Ibn Qayyim sebut tentang barakah waktu pagi. Dan kita boleh ambil kefahaman itu tentang permulaan tahun. Tahun ada 365 hari. Ada 40 ke 50 minggu. Ada 12 bulan. Permulaan tahun ini adalah permulaan segala-galanya. Kita tahu dekat arah mana kita nak bergerak. Langkah kaki mana kita nak mula. Di persimpangan mana kita nak pilih untuk kita buat keputusan-keputusan kecil ataupun besar yang akan memberikan natijah besar dalam hidup kita. Sebab kehidupan ni kan tentang pilihan. Kehidupan ni tentang pilihan. Apa yang kita pilih? Dan ia ditentukan pada bulan Muharram ini. Ia ditentukan dengan bulan Muharram. Sebab tu kita selalu sebut bulan Muharram ni tentang kita menanam azam. Tentang menulis azam. Tentang kita nak buat apa tahun tu. Apa yang kita nak capai. Apa yang kita nak usahakan. Apa yang kita nak perjuangkan. Dia bermula dengan bulan Muharram. Tapi kalau bulan Muharram macam tidak ada apa-apa yang berlaku, macam tidak ada sesuatu yang tambah nilai dalam diri kita, bulan-bulan lain macam mana? Bulan-bulan lain itu lebih diperlukan semangat tu. Booster tu ada dalam bulan Muharram. Semangat tu, suasana hati kita sangat sangat besar dalam bulan Muharram. Kalau kita ambil spark tu, kita jadikan dia sebagai satu enjin ataupun kita panggil apa? Tujahan untuk kita bergerak, dia akan bermula dengan bulan Muharram. Dia akan bermula dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini ada dia punya ultimate day tu. Ada hari kemuncak dia. Macam bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Kan? Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Dalam Rajab ada Isra' dan Mi'raj. Maknanya musim-musim yang hebat ada pada setiap bulan. Al-Habib Adni, Abu Bakar Al-Adni sebut musim-musim ni adalah sebenarnya nak cuba untuk tarik kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita dah berlarutan jauh perlahan-lahan dengan Allah, tiba-tiba datang hari Arafah. Kita kembali dekat. Kita dah jauh sikit, tiba-tiba datang bulan Ramadan, Allah tarik lagi dekat. Tiba-tiba datang bulan Muharram, tiba-tiba datang bulan hari Ashura, untuk kita semakin dekat. Jadi musim-musim itu, dia bukan hanya sekadar tarikh, tapi sebenarnya dia adalah satu tarikan, tali untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak bincang tentang 10 Muharram, hari Ashura. Ini adalah kemuncak kepada hari ataupun kepada bulan Muharram. Dia bukan sekadar tarikh 10 Muharram, tapi dia adalah pentas sejarah terbesar bagi para Nabi. Banyak para Nabi, dia ada attachment dengan 10 Muharram ni. Dia ada banyak perkara yang ikatan mereka dengan 10 Muharram sangat dekat. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita bermula dengan Nabi Musa AS.
10 Muharram ini adalah waktu di mana Nabi Musa alaihissalam berjaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cengkaman, kezaliman, keganasan, kesengsaraan yang telah berlarutan ratusan tahun di bawah kerajaan Firaun. Dan 10 Muharram datang. Perantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam melepaskan segala beban kebimbangan itu kepada seluruh orang-orang Yahudi waktu itu untuk berjaya diselamatkan keluar daripada bumi Mesir untuk pergi ke Jerusalem. Kejadian dan peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. 10 Muharram. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam, kita kenal Nabi Nuh ni orangnya macam mana? Orangnya sangat konsisten, sangat berdisiplin, sangat hebat perjuangan dia, sangat kuat mental dan fizikal dia. Dia berdakwah kepada kaum dia 950 tahun, tuan-puan. 950 tahun. Kita hidup 60 tahun pun dah pening dah. 60 tahun kita hidup pun dah pening dah. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Sangat lama. Dan kehidupan dia diwakafkan 24 jam untuk berdakwah sahaja. Dalam Quran, Allah sebut Lailan wa Nahara. Sampai dalam Quran tu, Allah ada sematkan nama Nabi Nuh sebagai nama surah. Nak merakamkan kegigihan Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dia untuk buat apa? Buat kapal bahtera yang dicipta di atas gunung ganang. Yang orang mula bercakap buruk dia, orang mula viralkan dia, trending bahawa dia ni orang gila. Mana ada orang buat kapal di atas gunung, kapal berlayar di atas lautan, bukan di atas bukit bukau dan gunung ganang. Dan dia tidak ada mana-mana sijil ataupun sarjana dalam bidang kejuruteraan. Tiba-tiba boleh mampu buat kapal bertahun lamanya. Dan orang mula bercakap buruk tentang Nabi Nuh alaihissalam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam ilham untuk buat kapal tu seorang diri, sendirian. Hatta anak dia pun tak tolong. Hatta isteri dia pun mengkhianati perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Getir perjuangan Nabi Nuh. Sehinggalah air keluar daripada langit dan air keluar daripada tanah. Banjir daripada bawah dan daripada atas. Setiap sumber mata air ni keluar memancar dan menyebabkan banjir besar berlaku. Inilah peristiwa reset. Reset, kita panggil reset alam yang akan berlaku dalam abad-abad yang tertentu. Macam kita COVID kan. COVID tu reset alam ni. Dunia ni berhenti seketika untuk di-revise. Kan kembali bagaimana perjalanan dunia ni. Dahulu dah berlaku dah zaman Nabi Nuh alaihissalam yang waktu tu para ulama kita bincang dalam Bidayatun Nihayah, kitab Ibn Kathir, dia meninggalkan 3 orang anak. Yang 3 orang anak ni lah yang akan menjadikan generasi ataupun umat manusia di sebahagian benua di Asia Tengah, di Afrika dan Eropah dan sebagainya. Panjanglah. Tapi nak bagi tahu 10 Muharram ini adalah tentang Nabi Nuh berjaya melabuhkan bahteranya setelah berbulan-bulan berlayar di lautan di atas Bukit Judi. Di atas Bukit Judi. Maknanya bayangkan di tengah-tengah gelora lautan, ombak memukul, berhempas pulas di atas lautan tu yang tidak tahu sampai bila. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menghentikan dan meredakan kebimbangan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Apa yang kita belajar, tuan-puan? Daripada 2 kisah Nabi Musa dan Nabi Nuh, yang mereka tu bergelut dalam ujian yang tersendiri yang Allah telah gariskan dalam kehidupan mereka. Kita belajar bahawa selama apa pun kelamnya kehidupan kita tu, akan datang 10 Muharram ini melepaskan kegelapan dan kelamnya hidup tu. Maknanya apa? Akan ada jalan keluar yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dan kebanyakan para Nabi, 10 Muharram ni adalah waktu di mana mereka mendapatkan khabar gembira tu. Kita tak tentulah bila. Hari ni kita tahu kita bergelut dengan macam-macam perkara. Dan kita tak nampak pun cahaya di hujung terowong sana. Nampak gelap je.
kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada waktu yang tepat, waktu yang sesuai. Untuk kita kadang-kadang jawapan daripada doa-doa kita tu termakbul kan. Dan kita ambil semangat daripada 10 Muharram ini, 10 Muharram ini sebagai tafaulan. Tafaulan maksudnya apa? Pernah dengar tak perkataan tafaul? Iaitu kita berharap yang baik-baik akan berlaku. Sebagaimana yang telah berlaku kepada para nabi, sebagaimana yang telah berlaku kepada banyak orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun berharap kita pun ada bahagian kita. Kita pun berharap kita pun ada bahagian daripada pemberian Tuhan tu. Itu nama dia tafaul, iaitu melihat sesuatu dengan pandangan positif, optimis. Dan dia tafaul tu juga dia menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kisah 10 Muharram ini, Nabi Musa dan Nabi Nuh, kita belajar tu. Kita belajar untuk letakkan sisi sangkaan baik. Kita besarkan sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua orang nabi. Kita nak cerita lagi nabi yang seterusnya adalah nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam siapa? Nabi Adam adalah orang pertama yang diciptakan Tuhan. Yang ditemani pasangan dia adalah Sayyidatina Hawa. Yang akhirnya kita pun tahu kisah dia masyhur bahawa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi dalam tempat yang berbeza. Maka para ulama bincanglah dengan panjang lebar, dengan perselisihan pandangan, kata dekat sana, kata dekat sini. Kan Nabi Nabi Adam dekat Jeddah, Sayyidatina Hawa dekat Sri Lanka, dan ada banyak riwayat-riwayat tu. Namun pertemuan itu berlaku. Pertemuan itu berlaku di mana? Di Jabal Rahmah. Bila pertemuan itu berlaku? Pada 10 Muharram. 9 ke 8 hari lagi ni. Waktu yang sangat signifikan kepada banyak para nabi, termasuk Nabi Adam AS. Dia bertemu dengan pasangan yang Sayyidatina Hawa di Jabal Rahmah. Saksi hidup yang menyaksikan pertemuan tu. Kebahagiaan mula menampakkan tanda-tandanya. Itu Nabi Adam AS. Ada lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf adalah orang yang dikhianati adik-beradik dia. Nabi Yusuf adalah orang yang dikhianati adik-beradik dia ada 12. Dalam Quran dia cerita detail dalam surah Yusuf apa yang dilakukan oleh adik-beradik dia. Dan memfitnah, memburukkan dan sampai dia ancam bunuh. Bahkan dibuang dalam telaga yang akhirnya Nabi Yusuf diambil oleh orang-orang pedagang lalu dijual, lalu dipenjarakan dengan banyak panjang cerita dia. Namun Nabi Yusuf AS keluar daripada penjara tu dan dilantik menjadi pemimpin di Mesir adalah pada 10 Muharram. Bayangkan kita boleh dapat gambaran vivid tentang Nabi Yusuf AS sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Kita hari ni kalau kita susah pun kita ada. Kita ada. Kita ada somebody ataupun someone yang akan bersama dengan kita walaupun dia tak boleh buat apa-apa pun. Tapi kebersamaan dia dengan kita tu ada sedikit kelegaan untuk kita. Tapi Nabi Yusuf AS tidak ada siapa-siapa. Dikhianati, ditolak, disusah, ditohmah, dipenjarakan. Kalau kita letak dalam diri kita, seolah-olah ujian tu datang bertalu-talu. Aksiden, sakit, kematian keluarga. Kita nampak Yusuf AS tu ada dalam diri sebahagian daripada kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan cahaya tu. Mengeluarkan kegembiraan tu pada 10 Muharram dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Yusuf AS daripada penjara lalu dilantik duduk dalam istana yang megah di Mesir. Dan walaupun dah dikeluarkan daripada penjara, tetap di sana ada ujian lain pula. Tapi nak bagi tahu 10 Muharram ni titik di mana transisi kehidupan Nabi Yusuf itu berubah. Ya, Nabi Yusuf AS berubah pada 10 Muharram, transisi kehidupan dia. La ilaha illallah.
Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yusuf itu. Kalau Nabi Yunus alaihissalam siapa? Nabi Yunus ni dia adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada satu kaum yang akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tidak memiliki kekuatan lagi. Dia dah tidak berdaya, dah kehilangan cara. Bagaimana aku nak deliver agama ni? Banyak pendekatan telah aku guna, banyak cara dan kaedah aku nak approach agama ni dekat orang yang akhirnya semua menolak dengan kata-kata yang tajam. Yang akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memilih untuk cari orang lain, cari prospek dan mad'u lain untuk terima dakwah dia. Kalau kaum ni tak nak terima aku nak pergi kampung sebelah. Dan dia naik bahtera tu. Dengan membawa hati yang sayu, hati yang sedih, berpindah daripada bumi itu daripada titik A kepada titik B, menaiki bahtera. Namun, perpindahan itu tidak dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah nak Nabi Yunus alaihissalam kekal di kampung dan di tempat itu untuk teruskan dakwahnya. Tapi Nabi Yunus alaihissalam membuat keputusan untuk berpindah. Yang akhirnya berlaku gelora lautan yang sangat kuat dan berlaku undian demi undian. Tetapi bila undian dicabut, nama Nabi Yunus alaihissalam disebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang akhirnya nakhoda kapal dan anak-anak kapal terpaksa untuk melontarkan Nabi Yunus alaihissalam di tengah-tengah lautan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan ataupun ditelan oleh satu ikan yang besar, ikan nun dipanggil. Mungkin kita panggil ikan paus, kan? Dan Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam 3 kegelapan. Waktu tu berbulan-bulan duduk dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan lautan. Yang kedua kegelapan malam. Yang ketiga kegelapan emosi. Dia tak boleh cakap kegelapan hati, tapi kegelapan emosi. Maknanya dia sedih. Dia sedih kerana tak mampu untuk menjalankan perintah Allah untuk kekal di kampung tu. La ilaha illallah yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Nabi Yunus alaihissalam satu bentuk doa, satu bentuk zikir yang kita dah biasa baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat kita lihat rangkaian zikir tu. Apa makna dia? Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau wahai Allah. Sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Ada minta pengampunan tak? Tak ada. Ada sebut istighfar tak? Tidak ada. Ada minta kemaafan tak? Tidak ada. Tapi apa maksud message tu? Zikir tu? Zikir tu adalah tentang pengakuan. Tentang pengiktirafan. Jangan salahkan orang lain dah. Kita yang salah. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan tu, dalam kegelapan, 3 layer kegelapan tu, lapisan-lapisan gelap tu, dia belajar untuk mengakui kesalahan diri. Mengakui kesalahan diri termasuk daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita taubat. Taubat ni bukan, kita jangan fikir taubat ni susah. Taubat ni adalah ibadah yang mudah. Ibadah yang memang semua orang perlu buat. Dan taubat ni bukan ibadah orang-orang yang berdosa je. Para Nabi yang tidak ada dosa pun mereka bertaubat. Tetapi dengan peringkat-peringkat tertentu lah. Kalau kita hari ini bertaubat kerana dosa besar yang kita lakukan, kerana perintah kewajipan Allah ke atas kita yang tidak kita mampu lakukan, kita bertaubat ke atas kelekaan kita tu. Tapi mereka para awliya Allah, mereka para Nabi, para utusan, para Rasul, mereka bertaubat kerana kadang-kadang mungkin ada certain kebaikan yang bukan kewajipan pun, yang mereka tak mampu buat, mereka bertaubat kepada Allah. Mungkin kelalaian mereka yang sedikit, mungkin mereka tak sempat nak zikir, sebut nama Allah, mereka taubat. Maknanya taubat ni dia ada tingkatan, ada peringkat dan ada lapisan. Kita hari ni taubat dengan taubat yang paling minimum.
Yang paling minimum. Dan Nabi Yunus alaihissalam dia mengaku. Sebab tu kalau kita lihat di dalam syarat-syarat taubat. Syarat taubat diterima Tuhan, Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis dalam Riyadhus Salihin tu sebut ada 3 ciri-ciri taubat itu diterima. Yang pertama al-iqla'. Al-iqla' tu dia berazam untuk melepaskan dosa tu daripada diri dia. Maknanya dalam fikiran dia, aku takkan buat dah. Aku takkan ulang dah. Sebab ada orang taubat, dia ada plan untuk buat lagi. Itu tidak dinamakan taubat nasuha. Sebab taubat yang nasuha, dalam fikiran, dalam hati, dia berazam untuk tinggalkan sepenuhnya dosa tu. Ini antara ciri-ciri taubat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengaku salah. Mengaku salah. Kita kadang-kadang minta maaf dekat orang, kan? Tiba-tiba minta maaf. Atas sebab apa? Kita kena akui dulu kesilapan apa yang kita lakukan, baru orang tu willing untuk maafkan kita. Betul tak? Kita kena nyatakan kesalahan kita tu, kan? Barulah orang tu dengan lapang dada, dengan lapang jiwa dia memaafkan kita. Dan begitulah cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak memaafkan hamba adalah dengan kita mengaku al-iftiqar. Mengaku dosa-dosa kita sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Dan itu yang berlaku kepada Nabi Yunus. Nanti berlaku pula kepada Nabi, la ilaha illallah, kepada siapa? Sayyidina Hussein, cucu Nabi SAW, yang gugur syahid juga pada 10 Muharram. Iaitu kita sebutkan bahawa 10 Muharram ni bukan tentang angka, bukan tentang tarikh, bukan hanya semata-mata tentang bubur Ashura, tetapi ia adalah pentas sejarah. Banyak sisi sejarah yang sangat relate dengan kita berlaku pada 10 Muharram itu. Lalu, apa yang kita lakukan pada hari itu? Nabi SAW, apa Nabi SAW suruh kita buat pada hari itu? Nabi SAW bila tiba di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ini waktu di mana puasa Ramadan belum diwajibkan lagi. Bila Nabi melihat orang Yahudi berpuasa, Nabi tanyalah, kenapa kamu berpuasa? Atas sebab apa? Dan mereka berkata kerana Nabi Musa AS berjaya melepaskan diri daripada cengkaman Fir'aun. Jadi kami bergembira dengan kami berpuasa. Maka Nabi SAW bila dengar, Nabi kata, ana ahakku wa aula bihi. Aku ni lebih utama dan lebih layak untuk gembira dengan Nabi Musa AS berbanding kamu, wahai orang Yahudi. Jadi Nabi pun turut berpuasa pada 10 Muharram. Tetapi Nabi SAW tak naklah puasa Nabi tu sama sebiji dengan orang-orang Yahudi. Sebab tu Nabi SAW suruh kita sama ada tambah hari yang sebelum ataupun tambah hari yang selepas. Tambah hari yang sebelum atau tambah hari yang selepas. Iaitu puasa pada 10 dan digandingkan juga dengan 9. Kalau tak boleh 9, tambah selepas 11. Kalau tak boleh 11, gandingkan dalam minggu tu mana-mana hari yang tidak menyendirikan puasa Muharram ataupun puasa Ashura tu. Faham tak? Ya. Macam kita biasa puasa hari Isnin, kan? Kita kena gandingkan hari Khamis. Ataupun tak mampu hari Khamis, mana-mana hari yang lain. Supaya nak menyelisihi. Tidak mahu sama dengan orang Yahudi. Kita ada hari ini adalah hari yang agung untuk kita berpuasa. Tapi kita tak nak sama dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi pun puasa juga. Sampai Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebut, ma ra'aitu an-nabiy yataharra siyam yawm faddalahu ala ghairihi. Ibn Abbas kata, aku tak pernah lihat Nabi ni bersungguh-sungguh berpuasa mencari kelebihan, mencari pahala lebih daripada hari Ashura. Lebih daripada hari Ashura. Maknanya, Nabi tunggu hari Ashura ni untuk Nabi berpuasa pada dia. Kalau hari-hari lain, Nabi tak terlalu tunjukkan eager kesungguhan tu. Bapak Ibn Abbas kata, hari lain aku tak nampak Nabi bersungguh. Tapi bila sampai hari Ashura, aku lihat Nabi ni mencari-cari, bersungguh-sungguh
untuk berpuasa pada 10 Muharram. Sampai Nabi SAW kata, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil Muharram. Tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan melainkan puasa-puasa yang dilakukan di dalam bulan Muharram. Tak kisahlah berapa hari bulan, janji di dalam bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain, Nabi kata, yukaffiru sanatul madiyah. Siapa yang berpuasa satu hari ni, kan? Siapa yang berpuasa satu hari ni 10 Muharram ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Kita nak dosa apa lagi, tuan-puan? Kita nak kelebihan apa lagi? Kelebihan pengampunan dosa, maghfirah, ini adalah anugerah terbesar. Allah bagi akses kepada kita, dosa yang banyak kita lakukan ni dihapus dan dipadam sepenuhnya. Hanya kerana kita menahan lapar dan dahaga untuk 12 ataupun 13 jam. Ini adalah muamalah antara hamba dengan Tuhan. Yang kita tidak akan temukan urusan seperti ini dengan mana-mana manusia lain. Sebab kalau manusia lain, dia sangat berkira. Dia sangat kedekut. Dia sangat bakhil terhadap apa yang dimiliki. Waktu dia, masa dia, harta dia. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanpa peduli lagi. Sebab Allah ni kan karim. Allah ni jawad. Allah ni rahim. Allah ni mu'ti. Kita kenal Allah ni dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi hamba dia, Allah tak peduli. Seburuk apa, sejahat apa, sezalim apa kamu. Tapi kalau kamu buat ini, kebaikan itu tetap layak untuk kamu dapatkan. Tanpa melihat latar belakang kamu. Tanpa melihat siapa kamu sebalik tu. Tapi kalau kamu buat, kamu dilayakkan, diberikan kelebihan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengampunan ini adalah perkara yang paling kita harapkan. Pengampunan adalah perkara yang paling kita harapkan di dunia dan di akhirat nanti. Betul. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa soalan ke? Saya nampak ada beberapa soalan yang mungkin kita boleh raikan sekejap. Sekejap Kira kalau tahun ni gandingan puasa untuk Ahad atau Ahad Isnin kau Ustaz? Betul. Betul. Tapi kalau nak ikut tarikh lagi tepatlah 10, 9 atau 11. Tapi Nabi SAW, Nabi tak sempat nak puasa hari Tasu'a tu, hari ke-9. Sebab Nabi buat hari yang ke-11. Dan Nabi kata kalau aku hidup lagi, aku akan puasa hari 9 dan hari 10. Gitu. Kadang-kadang kita dah berniat nak berazam untuk tidak lakukan lagi kesalahan. Tapi esoknya kita masih lakukan. Tapi tak sengaja. Contoh, terlawan atau tertinggi suara dengan suami. Macam mana Ustaz? Adakah Allah terima lagi taubat kita esoknya? Allah bagi akses kepada kita untuk kembali kepada Allah ni bila-bila masa. Bila-bila masa. Dan ini adalah anugerah yang paling besar sekali. Kita dah semakin jauh dengan Allah dengan dosa yang kita lakukan. Pintu untuk Allah jemput kita masuk untuk dekat dengan Tuhan tu dibuka bila-bila waktu. Bila-bila waktu. Yang penting apa? Kita bawa kad tu. Kad kejujuran. Kad ketulusan. Kad keikhlasan. Bukan main-main. Bukan berpura-pura. Bagaimana ada kejujuran dalam diri kita nak taubat. Tapi Allah pun tahu tentang diri kita yang kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang kita ni apa? Kadang-kadang kita tergelincir buat lagi. Sebab tu Allah memang buka pintu tu seluas-luasnya. Dalam hadis tu Nabi kata, kalau hamba tu buat dosa pada malam hari, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tunggu hamba tu pulang kepada Allah waktu pagi. Dan kalau dia buat dosa waktu pagi, Allah Subhanahu Wa Taala menunggu taubat dia untuk pulang waktu malam. Maknanya apa? Dalam hadis tu sebut 24/7 waktu Allah Subhanahu Wa Taala menunggu tanpa henti. Tanpa batas. Sebab ni kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia minta maaf banyak kali, kita kata sorry to say lah. Kita kata maaf lah. Permohonan maaf kamu ditolak, di reject.
kalau manusia, kan? Esok buat lagi dia dah geram dah. Jangankan maaf, muka pun dia tak nak tengok dah. Suara pun dia tak nak dengar dah. Nama dia kalau disebut dekat telinga dia pun dia akan trigger dan berpaling. Kan itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala muamalahnya, cara dia berinteraksi dengan hamba ni berbeza sama sekali. Allah la ilaha illallah. Yang penting apa? Jujur tadi. Bagaimana puasa di awal 10 Zulhijjah, Ustaz? Um, Puasa awal Zulhijjah itu ada kelebihan yang lain. Kelebihan yang tertentu. Tapi kalau sebab tu kita kata tadi, kita kata tadi apa? Setiap amal itu pun ada dia punya apa? Setiap amal ada kedudukan dia. Macam solat sunat. Kalau solat sunat, yang paling tinggi apa? Adalah solat hari raya. Aidilfitri dan Aidil Adha. Ada perbezaan pandangan. Kemudian solat gerhana matahari ataupun bulan. Kemudian solat witir. Kemudian solat waktu malam, pertengahan malam, 1/3 hujung malam tu. Maknanya kalau solat sunat pun ada ranking-ranking yang tertentu. Begitu jugalah puasa. Yang paling tinggi adalah Ramadan. Yang kedua adalah puasa dan bulan Muharram. Kemudian dituruti dengan puasa-puasa di bulan lain. Sebab puasa ni dia ada sunat mingguan, ada sunat bulanan, ada sunat tahunan. Kalau macam puasa Ashura, puasa hari Arafah, itu adalah puasa tahunan. Yang kedudukan dia takkan sama dengan puasa mingguan ataupun puasa bulanan. Kalau bulanan tu Ayyamul Bid, iaitu hari-hari putih. 13, 14, 15. Boleh lah. Mak Ustaz, 3 ke 8. Gelap malam, gelap di lautan yang dalam dan gelap dalam perut ikan. Betul. Terbaik Puan Aliyah. Tetapi ada penambahan daripada sebahagian para ulama, kegelapan emosi dan perasaan tu. Dia turut ditambah. Maknanya kalau ditotalkan mungkin ada 4 lah. Mungkin ada 4. Ustaz, taubat juga boleh diertikan kembali kepada Allah. Maksudnya, bila kita sentiasa bertaubat, maknanya kita semua betul. Sebab tu kita kata tadi, kita ada kad yang Allah ni bagi kita akses bila-bila waktu untuk kembali kepada Allah. Sebab dosa ni, lawan dia adalah pahala. Dosa ni sifat dia menjauhkan. Sifat dia dijauhkan. Sifat dia adalah menjauh. Kalau pahala, ketaatan, sifat dia mendekatkan. Jadi kita hari ini sentiasa di dalam kitaran dekat dan jauh. Dekat dan jauh. Berdosa dan taubat kembali. Berdosa dan bertaubat kembali. Berdosa dan kembali dan pulang semula kepada Allah. Itu kitaran seorang hamba. Dan Allah pun design sifat seorang manusia itu macam tu. Yang penting, jujur. Yang penting, ikhlas. Yang penting, dalam hati tu tahu sejauh mana dan sedalam apa kejujuran tu. Nah, ni orang tak tahulah. Orang boleh tahu kita punya luaran. Tapi yang dalam yang Allah lihat, Allah lihat hati tu, jujur tu. Dan memang kita kalau buat dosa pun memang kena istighfar terus. Antara cara nak taubat adalah istighfar. Dahulu, orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad, orang-orang Bani Israel, taubat mereka adalah bunuh diri. Taubat mereka adalah menyakiti diri. Taubat mereka kena guling-guling dekat tanah. Susah taubat mereka. Kita hari ini taubat hanya cakap, Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, aku mohon maaf. Allah boleh maafkan sepenuhnya. Yang penting apa? Ikhlas. Tulus. Tak mesti kena air mata. Tak mesti kena basah sejadah tu. Tak mesti kena solat taubat. Tak semestinya. Hmm. Ustaz, macam mana niat puasa awal Muharram? Niat je, sahaja aku puasa awal Muharram. Sahaja aku puasa sunat Muharram. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Alhamdulillah. Ada apa soalan lagi tak?
Betul. Paling terbaik puasa 9 dan 10. Itu paling terbaik. Kalau tak dapat 9 dan 10, 10, 11. Kalau tak dapat 10, 11, 10 ataupun mana-mana hari di dalam minggu tu. Yang penting, gandingkan 10 hari bulan tu dengan mana-mana hari. Dia tidak sendirian dalam puasa tu. Tapi kalau tidak, tak sempat, tak dapat, tak berkesempatan pun tidak ada masalah. Sunat juga. Bahkan dalam riwayat mengatakan Nabi pun pernah meninggalkan puasa 10 Muharram tu. Bukan meninggalkan puasa 9 ataupun 11. 10 Muharram pun Nabi pernah tinggalkan. Tetapi Nabi tinggalkan bukan macam kita malas ataupun tak sempat ataupun penat. Tak, Nabi tinggalkan kerana nak bagi tahu ia bukan bentuk kewajipan. Kalau siapa yang mampu, larat, nak kejar pahala macam Nabi kejar, afdal. Sila. Kita berazam. Tak kisahlah kalau kita ada puasa qada pun boleh digandingkan ataupun boleh digabungkan. Hari apa? 10 Muharram tu hari apa? Kalau 10 Muharram tu jatuh hari Khamis ataupun hari Isnin kan? Contohlah. So kita boleh gabungkan, combine 3 sekali puasa, niat puasa. Yang pertama niat puasa sunat hari Ashura. Yang kedua niat puasa qada. Yang ketiga niat puasa hari Isnin sunat. Sunat mingguan tu. Maksudnya dalam satu puasa boleh dapat pahala yang banyak. Boleh dapat pahala yang banyak. Puasa hari Ahad kan. Contoh boleh. 10 Muharram itu hari Khamis. 10 Muharram itu hari Ahad. Ada yang kata hari Ahad, ada yang kata hari Isnin. Ada yang kata Khamis. Tengok balik kalender. Tengok balik kalender dan kita boleh adjust niat ni macam mana. Dapat sesuatu tak tuan-puan? Hari Ahad kan? Ya, hari Ahad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sertai kita, yang sudi hadir walaupun malam-malam yang agak sibuk sebenarnya kan. Tapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala pilih nama-nama ini, wajah-wajah ini untuk mendapatkan sedikit manfaat pengetahuan. Dan sebelum saya nak tutup perkongsian pada malam ini, suka untuk saya maklumkan bahawa kita akan jalankan seperti ini live bulanan kita dan kita akan ikutlah tengok bulan depan tu, bulan 7 Julai nanti topik apa yang kita nak sentuh. Kalau sesiapa tuan-puan ada tajuk-tajuk yang tertentu yang ingin kita bahas dan kupas dalam-dalam, bolehlah bagi cadangan tu. Sebab saya pun kadang-kadang jam juga nak fikirkan macam mana kan. Tapi nak bagi tahu Halaqah Hadramiyah ni sendiri dah berjalan selama 3 tahun. Alhamdulillah. Dan dah banyak kelas dah kita jalankan. Dan ada yang berbayar, ada yang percuma kan. Dan kita cuba buat konten dekat kita punya platform media sosial tu hampir setiap hari sampai arkib hantaran kita tu dah mencecah 2.6 million dalam paparan skrin orang-orang yang menonton dan hampir ratusan ribu orang berikan engagement sama ada like, share ataupun komen. Tapi kita nak beritahu ni bukanlah suatu kejayaan yang besar pun sebab kejayaan itu bukan diukur pada angka ataupun view tu. Kejayaan yang sebenar adalah sejauh mana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru saya nak memohon kepada tuan-puan agar diberikan keikhlasan dan kekuatan, keteguhan untuk kita sama-sama bersama dalam perjalanan ni kan. Dan alhamdulillah saya nak bekalkan kepada tuan-puan 2 buah buku. Saya kira sebahagian daripada kita pun dah dapat dah ataupun dah memiliki dah 2 buah buku tu, iaitu buku apa? Buku saya nak jawab soalan ni. Ustaz tak berdosa ke Nuhal ada tinggalkan Tajul sebab dia yang zalim? Tapi lah sayangnya saya tak tengok pula cerita tu. Ada lalu juga ke FYP dan sebagainya, tapi tak sempat nak catch up, tak sempat nak
nak apa, nak ikut flow tu tapi tak dapat. Okey, kelas hari ni ada rakaman, nanti kita akan apa, kita akan kongsikan dekat dalam link tu. Jadi kita punya grup tu, siapa yang dah masuk dalam grup tu, maknanya grup tu adalah grup yang khusus untuk kita kongsikan apa-apa perkongsian kita, sama ada live ke ataupun apa-apa makluman-makluman lain. Dan saya nak sampaikan ni sekejap Saya nak sampaikan ada dua buah buku. Pertama adalah hadis wanita, yang kedua adalah fatwa wanita tu. Dan saya dah rata-rata semua dah memilikinya dah kan. Puan Nur Izzati, Puan Aimee Hazura semua dah memiliki dah. Sebab kita dah buat kelas pada bulan Januari tu. Kita dah huraikan 40 lebih daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dah memiliki buku tu cuba angkat tangan. Siapa yang dah memiliki buku tu cuba angkat tangan. Siapa yang dah sertai kelas sebelum itu cuba angkat tangan juga. Saya sukalah angkat-angkat tangan ni. Cuba angkat tangan. Buku ni buku fatwa wanita dan juga ni hadis wanita. Buku ni buku yang prolific kita yang kita berjaya terbitkan, dan sehingga ke hari ini dapat sambutan yang baik, alhamdulillah. Walaupun buku ni dah lama, sepatutnya kalau buku kan tuan-puan, buku ni sebenarnya waktu yang panas tu, yang high peak tu dalam setahun 2 tahun, tapi buku ni dah lebih 5 tahun, tapi dia masih lagi evergreen. Apa maksud evergreen? Sebab dia adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW ni dia relevan, dia pakai bila-bila masa. Sebab dia bukan ucapan saya, dia bukan penulisan mana-mana penulis manusia biasa dekat dunia ni, tapi dia adalah ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh disesuaikan dengan zaman dan keadaan. Dan saya nak buka tawaran kepada tuan-puan. Dulu kelas kita buat selama 12 episod. Buku ni 12 episod kita huraikan. Satu episod tu selama sejam setengah. Cuba kira sejam setengah darab dengan 12. Maknanya memang kita, siapa yang join hari tu cuba angkat tangan lagi. Ada rata-rata yang dah join kan. Jadi saya nak buka tawaran tu sebagai bekal untuk kita melalui tahun yang baru dengan membaca dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan risau kalau takut nak baca, ataupun kadang-kadang orang ni dia ada skeptical. Ustaz boleh baca ke sendiri? Boleh baca sendiri ke? Kan takut salah faham. Jangan risau, kita dah berikan sekali 12 episod rakaman penuh. Setiap satu persatu daripada hadis Rasulullah telah kita bahas, syarah dan huraikan detail. Alhamdulillah. Dan buku ni juga kadang-kadang orang skeptikal Ustaz, saya tak ingat. Saya tak ingat apa yang saya baca. Betul tak? Siapa yang ingat apa yang dia baca selama ni? Kita setiap hari scrolling, swiping kat dalam handphone tu, kita tak ingat pun apa yang kita baca, apa yang kita tengok. Betul tak? Ataupun kelas-kelas yang kita hadiri, ceramah-ceramah yang kita ikuti, kita tak boleh tangkap pun, tak boleh hafal pun. Sebab apa? Kelas kita dah sejam berlalu ni. Siapa ingat daripada pukul 9 sampai sekarang ni, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia ingat? Kita bukan recording, kita bukan recorder, kita bukan perakam, kita bukan penghafal. Tetapi buku ni dia bukan tentang hafalan, tetapi dia tentang perubahan. Kita memang tak boleh hafal sebiji. Memang tak boleh hafal satu poin. Kalau saya sebut Nabi Yunus pun, nanti akan ada orang tertukar Nabi Yusuf juga cerita tu. Maknanya akan ada banyak kekeliruan dan kelemahan kita dalam memahami. Tetapi poin kita nak bagi tahu buku ni dia ada barakah dia. Ilmu ni ada barakah dia. Walaupun kita tak hafal, walaupun kadang-kadang kita tak faham, tapi diwujudkan perubahan tu.
Perubahan tu yang kita cari. Kadang-kadang kita pergi majlis ilmu, kita balik, jangan balik rumah lagi, duduk dalam kereta pun dah lupa dah apa ustaz tu cakap. Betul tak? Betul, benda ni tak boleh nafikan sebab otak kita memang begitu. Otak kita memang begitu. Tetapi yang kita inginkan adalah perubahan. Perubahan tu datang melalui apa? Melalui cara bagaimana kita berfikir. Perubahan tu datang melalui cara bagaimana kita melihat sesuatu. Perubahan tu datang melalui cara bagaimana kita kembali sedar. Oh begitu. Oh begitu. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu selama ni. Tiba-tiba hari ni, oh baru tahu. Itu kesedaran utama. Kesedaran yang besar. Perubahan yang itulah yang kita cari selama ni. Sebab kita tak ada exam nak jawab selepas ni apa yang Ustaz bagi tahu. Tak ada pun soalan akan keluar. Apa perbezaan Muharram daripada zaman sebelum kenabian dan setelah kenabian? Ini bukan peperiksaan. Ini bukan nak mengukur kefahaman ataupun hafalan siapa paling cepat. Tetapi sebanyak apa perubahan setelah apa yang kita dengar. Ini yang kita cari tuan-tuan. Yang selama ini mungkin kita tak perasan. Oh begitu rupanya. Sebab melainkan kalau ulama, melainkan kalau ustaz ataupun penyampai ilmu agama, da'i, memang kena hafal lah Quran, hadis, setiap nukilan para ulama. Tapi kita orang awam, kita tak dibebani dengan hafalan-hafalan tu. Cuma apa yang kita belajar, apa yang kita baca, apa yang kita faham, sekurang-kurangnya mewujudkan perubahan. Kan kita bincang tentang hijrah kan. Hijrah tu bukan tentang pindah tempat, tapi tentang kita berjaya keluar daripada satu titik ke titik yang lebih cerah, titik yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah dapat sesuatu tak? Baik. Dua buku ni kita akan beri juga 12 episod rakaman dan kita akan bagi juga e-book himpunan doa-doa yang kita telah kumpulkan, doa-doa yang dibacakan oleh orang perempuan. Ya, maknanya apa? Ada puluhan doa-doa yang orang perempuan boleh baca dalam bahasa Arab dan terjemahan, boleh jadi panduan di dalam berdoa. Kita akan bagi 4 tu. Pertama, hadis wanita merah ni. Yang kedua, fatwa wanita kuning ni. Ni hardcover. Dan satu lagi rakaman dan e-book tu. Betul. Nanti siapa nak dapatkan dalam grup admin kita, ada admin tak? Admin kita akan releasekan link tu. Dulu kelas kita, siapa yang hadir kelas sebelum ni, kita buat 12 episod tu dalam lebih kurang 2-3 bulan kan. Itu kita buat berbayar lah, dalam RM250. RM250. Lebih dalam 100 lebih yang ikuti. 100 lebih yang ikuti. Tapi hari ni, malam ni, kita nak kurangkan sebanyak 70%. Hanya dalam 80 lebih sahaja. InsyaAllah. Boleh dapatkan setelah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan selama sejam ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perubahan-perubahan, walaupun ia perubahan kecil, kerana nanti ia akan sampai kepada perubahan yang besar. Perubahan yang kecil hari ini macam langkah-langkah kecil yang kita jalan, yang akhirnya akan sampaikan kita kepada destinasi yang kita nak sampai itu. Setiap perubahan, setiap langkah adalah langkah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih semua, Puan Ija, Puan Najwa, Puan Wani, Puan Saira, yang saya tak dapat sebutkan satu-satu namanya. Tapi siapa yang hari ini hadir, saya sangat hargai dan terima kasih kerana kesudiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tahun ini tahun yang paling dekat kita dengan Allah, tahun yang membahagiakan kita di dunia akhirat, tahun yang paling baik yang pernah kita lalui, tahun yang menyembuhkan kita daripada segala luka, tahun yang memberikan kelegaan dalam kebimbangan yang selama ini kita lalui, tahun yang kita merasai kelazatan amal, kelazatan ibadah, kelazatan ilmu, tahun yang
Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kepada kita kelebihan dan kebaikan yang selama ini tidak kita temukan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tahun ini tahun kepada segala bentuk perubahan. Allahumma ja'al hadzal 'am 'amul surur, 'amul farah, 'amul sa'adah, 'amul nasrah, 'amul fath, 'amul nusrah. Jadikan tahun-tahun pembukaan, tahun kebahagiaan, tahun keseronokan, tahun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahun yang diterima segala amal ibadah kita, doa kita, impian kita, dambaan kita, keinginan kita, hajat kita, hasrat kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan dengan segera pada tahun ini insya-Allah, amin rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dilorongkan kepada lorong-lorong kebaikan, diterima amal kita dan dikhitamkan dengan husnul khatimah, dan di akhir hayat kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk kita semua, amin rabbal alamin. Allah Ta'ala alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz.